action. Take action. Take action. Beritahu lah. Kes ni dapat macam mana dapat. Macam mana kalau daripada rejection apa yang handle tu kau. Lepas tu okey. Kes ni lah. Saya dapat kes ni saya dapat saya target kawan tu hutang saya banyak. Dia hutang saya banyak. Macam mana saya nak ambil balik ada hutang tu, nak bagi tempat saya balik. Target tapi awal dulu macam lari ke setengah dia. Tak apalah, ilmu dia lah. Hanya dia dapat berita untuk anak dia. Dia bini dua. Bini dua. Jadi semua bini anak bini pertama 4, anak bini kedua 4. Betul kan? Anak bini kedua 3. Lepas tu bini dia seorang, bini kedua tu nak buat benda tu. Dia tiba semua ni. Lepas tu sepuluh. Lepas tu tak tahu dia tengok dah saya pun tak berhenti ni. Saya pun saya macam lah. Itu lah. 2 kes. 10. Lagi 2 kes. Jadi pula. Dua lagi tak apa lah. Lepas tu saya target ada tu kan. Warisan. Warisan gol. Dia kata nak buat tapi tu bagi dia kat dia tak tengok dia 92 ni sana tapi dia target dia ni dia nak target up dia nak check dia sikit dia target dia jauh dia buat insurans bukan awal-awal maksudnya claim insurans dia boleh juga lah dah dia broker insurans. Saya pun tak faham lalu saya apa tu dengan komisen dapat ni boleh kau hutang tak pula bukan sikit lah. Tu dia pun dia kata dia mau bulan lah budak sebulan ni dia faham duit sekali bayar lah saya memang ada duit lah tapi dia bayar hutang tapi dia bayar hutang bukan lihat dia ni ada janji-janji ni tapi kalau tak tutup pun tak akan apa. Faham tak? Janji mulut. Second payment dah ada jalan lah. Lihat satu 2,000 tu isi 3 ringgit kan 359 makan lagi tu Commission. Apa perasaan kan close? Satu prospek. Kalau ada rasa dah apa komisen apa? Duit tu RM50. Itu warisan gua. Yang kedua tak tahu. Yang kali yang ni tak tahu dari mana. Ya, masuk. Dia doktor semua ada 10 bersih. Ya, dia akan mereka lah. Macam lucu. Kalau kena cerita nak berjaya, dia kena nampak dia nak bawa. Jadi dia bulan dari waktu. Dia dapat waktu, dan dia dapat selalu ada punya. Tagih kan nak buat. Itu dia main jadi dia sebagai masalah agak cepat sikit tapi kita pun kandung macam serabut sambil-sambil tu ada jadi sambil-sambil santai tak stres ni layan je jumpa orang kau duduk ya orang kau duduk semua tu sambil-sambil luar gitu kan gitu ya lepas tu macam kata buat tulis nama tu tak berubah nak ni lah tak berubah list lah tak berubah nak dia lah boleh juga nak buat tapi kalau masa tak ada
buat apa yang boleh buat. yang itu lah. Yang penting jalan. Ya. List tu sebenarnya penting, tapi mungkin kalut dengan benda Ya, lain. jalan malam. Shooting dia tu buat kadang-kadang kita buat shooting dia tu seminggu. Tapi minggu ni hampir dah satu hari macam main malam ni kan. Malam Rabu malam kalau aku boleh main dua kali lah. Rabu malam aku try buat shooting. Sebab malam ni kalau tak takkan full. Hang buat lah, hang rasa siapa ni ambil motif ambil tinggi. Ya, macam abang aku orang macam kedai dalam kita. Dengar kata sebelah hotel ni banyak dia macam takut dia dengar ni hantu. Oh, dia kata. Jadi tak jadi macam tak apalah. Hang kena starting dengan RM50. Ya. Starting dengan Tu lah kita kata dah hang mampu berapa. Kita riwayat cak asyik kata dah aku nak tolong hang mampu cakap berapa. Kita try tengok banyak benda yang hang mampu ni apa yang berapa akan dapat sekali jadi kita suka kan. Ayat macam kami tu sama lah. Ayat banking memang RM50. RM50 yang dapat 100 ke 200 ribu. Kita baca dah. Lepas tu kita jumpa dia, kita buat quotation. Tapi kalau tambah ni sakit dia masuk swasta. Boleh dia tambah. Lalu tak ni Malaysia beri kat 400 ribu setahun. Kalau hang sakit dia boleh swasta. Banking kita okey ke? 400 ribu cukup. Cukup okey dah harga ni. Hello? Kalau tinggi bayar? Tak ni. Saya happy eh. Okey. Apa? Okey. Kilapan ni daripada orang yang sama kan? Broker juga. Tadi ingat ada pun sekali pun banyak agak ni besar. Lebih kurang apa sebenarnya? 2 tu ada sebelum. Kalau mahal ni. Kalau tu yang seperti lebih. Macam mana boleh close dia? Ya, terus Kan telefon saya cakap saya kata saya buat verifikat apa semua. Mula saya dah target dia tu dah untuk misalnya ibu dia macam tu kan. Hibah. Lepas tu dah jadi dia kata tak apa, dia kata dia dah buat dah tu. Dia kata nak ambil verifikat untuk anak bini. Dia kata ada hibah lah. Dia ada hibah. so tak buat panjang kan? Memang rapat lah mereka. dia ada impor sebulan seribu dengan CNB yang ni Sunlight. Sunlight apa food Sebulan 1,000. Nak duit ni ni dah 700 ke? Biasalah sangat. Bulan present present dah ambil polisi dia Dia cover accident kan semua. dia cover 500,000 cuma selling idea tu salah basically dia nak apa kan selling idea Polisi lah. Sana kan? Sunlight dia melalui ni selling Afin CIB melalui banker Sama ada konter ataupun ketinggalan. Kalau bukan dapat ada lemak claim. Banyaknya orang yang ambil online ni dia pun juga sebab kita tak tahu dia copy kat sini, dia tengok kat sini, dia tengok kat sini, dah kali dia tak nak claim. Lepas tu bayar sudah begitu. Tapi kalau ada agent memang kita cover semua. masa aku jumpa dia RM1,000 sebulan ke RM500,000 lah. Dia kata saving semua. ya dia ni saving Sana memang saving. Dia akan double ke harga. tapi bila aku tutup balik kami kita punya website tu kita lebih itu saving kita ada guaranteed tu kan yang guaranteed sketch dengan semua kita tunjuk dia oh benda macam ni cara macam
tu aku rasa macam ni produk aku siap bayar 1,000 lepas 5 tahun dapat ribu online apa telemarketer mana aku cakap ni hibah dah takkan full kan komisioner aku duduk kan aku pergi cari aku dapat aku boleh masuk boleh encrypt punya password lock masuk polisi online kan masuk tengok hibah ibu tapi dia lihat cara dia sembang kan dengan aku tu dia sampai kat kami tu dia macam sembang lah dia dah lah hibah dia tak hibah memang tu dia ada cash nanti supaya dapat cash value dia dia berat macam ni kan bayar hibah RM500 bertambah saving RM500 macam tu lah ibadah nampak banyak macam ibarat apa yang bayar dapat beli tapi sama dia kita boleh kita ada agent lah dan kita mungkin dapat lebih banyak tapi dia mana tu kami duduk dia balik baru start dah bayar 6 bulan kot rasa bayar 6 bulan tu dia tu macam kawan bank tu macam kawan dia buat tapi dia nak ambil tambahan lah dia nak bayar di 200,000 juta bulan buat ni buat sampai waktu tu lebih baik betul dia boleh lihat tapi quotation pun tak baik tak baik nanti lagi bawah lah jadi dia dah return balik apa duit lah apa tunggu kat basis kita kena start dia satu dia tak kacau dia kena orang yang ya tu kita buat demo balik lah cakap untuk nanti silat satu bukan yang tinggi ada sebuah dekat tapi kan kalau kita dekat tidak dapat lagi ini dia boleh duduk dia ada balik lah dia dah boleh start balik kan dia duduk jawapan dia boleh start sampai malam ni boleh hukuman ada kita boleh sampai malam tu okey itu saja besok PJKL tengok-tengok macam bukan gambar dan lain semua pihak lain tu dia ada beza antara tidak kali lagi lepas tu okey so ada jangan ambil cikgu saya so okey ni untuk dapat Club ni kita dapat percutian awal cuma kalau kita kapal lah benda ni macam tadi kan dapat RM10,000 kan kalau kita dapat kendaraan kita buat RM200,000 kita dapat macam Ubud Api dulu pergi garage lah dapat Star Club ni sekarang ni dia bagi Istanbul dengan Zurich dapat ni Istanbul dapat ni dapat ni Istanbul dapat ni Zurich ni dapat Zurich kita tengok video sikit data tempat training
Baiklah. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Sebenarnya untuk tajuk malam ni lah, cash ni adalah knowledge, attitude, skill dengan habit. So kalau sama ni setiap kali meeting kalau kau bagi lah salah satu daripada benda ni. So apa yang aku nak cerita sekarang ni kita mindset lah. Sebab kita punya bisnes ni memang kira macam ucut dengan Raja Padi.